Okay, menu-menu hari raya Aidiladha kita. Tengok ni Man. Pertama, kita ada lemang. Lemang tak buat beli dengan orang sebelah. Dan kita ada kuah kacang. Kuah kacang. Berapa jam baru sampai? Sambal tumis. Makan macam? Sambal tumis ni sedap Man. Sambal tumis ni kan, mak saya masak, dia tak berapa nak pedas sangat dan tak berapa pekat sangat, dia cair-cair saja. And then kita ada rendang. Ni kena daging, semalam beli daging dekat Dasik. Rendang ni sesuai lah makan dengan lemang ni. Kena daging, cili api Dan kita ada nasi impit. Rebus pressure cooker paling senang, 72 minit saja. Ayam goreng. Makan kat Win Semai Raya. Sup daging, tulang tak ada. Ada bihun. Ni bihun sup daging dengan nasi impit ni kita makan dengan kuah kicap. Kuah kicap, bawang goreng dan toge. Toge. Ni ala-ala macam nak makan soto lah. Soto saya dah ambil dah cedok dah, lapar sangat tadi. Ni tengok ni. Dah tinggal sikit ni. Tak nak rasa lagi. Bukan nak rasa, ni dah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kita ada air Man. Air apa tu Man? Air hijau. Air hijau. Air asam Jawa Ni air asam, bukan asam Jawa. Ya ke? Ini winter melon. Winter melon air kosong. Tu je. Okey. Ada kek kejap kan, saya nak belah kek. Aman makan apa? Aman jap lagi. Ya, dia dah makan sebenarnya tadi tu. Belum. Tadilah dah makan sebelum makan pergi solat raya. Tempe habis dia kerja. Yang ni nak makan untuk kudap-kudap lah orang kata. Pukul 10, tempe habis dia kerja kan? Pukul 9.30, pukul 10 kan. Kita nak supper lah orang kata. Mana ada supper? Bukan supper Apa? Ni kudapan. Kudapan lah. Okey. Sebelum lunch kan. Lepas sarapan, nak pergi ke lunch, kita panggil kudapan. Supper tu lepas dinner. Lepas dinner Okey, sorry. Okey. Aman makan ni je. Aman tak boleh minum kopi hari ni sebab nak kena makan ubat kan. Dah makan ubat tadi. Kalau minum kopi dia potong, so minum teh lah. Teh dengan madu. Madu tu beli kat mana? Madu ni beli kat Cameron. Itu je lah menu Aman. Dengan tengoklah kan Aman nak makan apa. Tak nak makan minyak tapi kena minyak juga. Pula. Sebab makan lemang lah. Makan lemang dengan minyak kacang kot. Makan. Daging nak stop dulu lah. Nak kena pantang sikit. Kedai tak elok. Ubat ada lambat. makan aja. Dia takut lambat elok. Nak cepat ada makan aja. Sikit makan. Aduh, ada di mana? Aduh, apa tu cik? Kek oren. Kek oren. Tu lemang mana Kak Wi? Wah, ini menu Kak Wi pula. Kau kalau apa? Lemang rendang ayam. Rendang ayam Maman. Tu pulut kuning tu ada tu. Ni Maman? Ayam Maman, ni rendang ayam biasa. Tak yang Maman tu Kak Wi buat? Oh, Kak Muna. Oh. Tu apa tu? Lemang. Ni lemang. Ni pulut kuning ni kemain lagi. Ni rendang ayam Kak Wi. Nak Dia rasa? ala Padang. Nak rasa? Sekejap kan kita rasa. Sekejap lagi. Okey.